Sekejap tengok video ini sampai habis. Jangan biarkan 10 Muharram berlalu begitu sahaja. Kalau anda sedang mencari keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengar sampai habis. Kalau tahun ini anda nak rebut satu hari yang sangat besar ganjarannya, inilah harinya. Jangan biarkan 10 Muharram berlalu begitu sahaja. Bukan setiap hari Allah beri peluang seperti ini. Saya nak kongsikan satu amalan yang Rasulullah SAW sendiri pernah lakukan pada 10 Muharram. Mungkin ini peluang yang Allah sedang beri kepada kita tahun ini. Kadang-kadang kita tunggu malam istimewa, tetapi terlupa satu hari yang besar kelebihannya. Boleh jadi hari Asyura pada tahun ini adalah peluang terakhir untuk kita. Jadi jangan biarkan ia berlalu tanpa amal. Antara amalan yang paling utama pada hari Asyura ialah berpuasa sunat pada 10 Muharram hari Asyura. Nabi SAW menyebut, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan mengampuni dosa setahun yang sebelumnya. Riwayat Muslim 1162. Dan juga Nabi SAW menyebut puasa yang paling afdal selepas Ramadan ialah berpuasa pada bulan Allah, iaitu Muharram. Riwayat Muslim 1163. Amalan yang boleh kita tambah pada 10 Muharram yang boleh kita lakukan. Yang pertama, puasa. Kedua, sunat mandi. Ketiga, usap kepala anak yatim. Keempat, sedekah. Yang kelima, meluaskan belanja pada ahli keluarga kita. Yang keenam, pakai celak di mata sunnah pada hari Jumaat dan jatuh 10 Muharram ini juga pada hari Jumaat. Yang ketujuh, ziarah orang sakit. Ke-8, ziarah orang alim. Ke-9, potong kuku. Yang ke-10, silaturahim. Ke-11, membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali dan banyak fadilatnya. Ke-12, memberi jamuan untuk iftar atau berbuka puasa. Dan yang ke-13 terakhir ini, kita boleh amalkan zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali. Jadi kalau kita mampu, jangan lepaskan peluang puasa hari Asyura ini. Moga Allah terima amal kita dan ampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Bantu saya repost dan share video ini bagi semua tahu tentang hari ini. Selamat beramal. Assalamualaikum.